Okey, pada seperti yang kita maklumkan bahawa majlis ini akan dimulakan dengan bacaan marhaban dan juga akan diteruskan dengan bacaan-bacaan selawat dan juga doa yang akan dipimpin oleh kumpulan marhaban Kampung Delik. Jadi dengan ini kami berhenti buat seketika dan sama-sama kita berikan laluan buat seluruh warga marhaban Kampung Delik untuk menyempurnakan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. رؤوس المشارق والمغارب ودوابها البحرية وهكذا العوام سلام يا نبي سلام عليك يا رسول Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, syukur Alhamdulillah majlis kita pada hari ini lebih berseri dengan kehadiran kumpulan marhaban daripada Kampung Delik yang menyampaikan puji-pujian, selawat dan juga zikir ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan permulaan majlis yang baik ini, majlis kita pada hari ini akan lebih diberkati, akan lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayah-ayah daripada kumpulan marhaban Kampung Delik. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memimpin bacaan, tahlil dan juga doa selamat dan seterusnya marhaban pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan dijemput juga ya kepada ayah-ayah semua untuk menjamu selera terlebih dahulu. Ayah-ayah jangan balik dulu, ayah makan dulu. Tuan rumah cakap selagi tak makan jangan balik. Okey, itu dia. Itu dia. Terima kasih juga kepada peluang marhaban kita tadi Apapun kepada anak ayah-ayah kumpulan marhaban, silalah untuk menjamu selera hidangan-hidangan yang telah pun disediakan di atas meja buffet. Dan juga dekat sini kita ada juga berbagai jenis makanan-makanan tambahan yang dibawa khas daripada pihak tuan rumah kita. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada para tetamu yang mana dah hadir. Selamat datang saya ucapkan. Dan juga terima kasih kepada pihak tuan rumah sekali lagi, iaitu Encik Muhammad Arif dan juga Puan Nur Liza. Dan juga untuk majlis kesyukuran, berkatan dan juga sambut hari lahir yang kita raihkan pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat bertugas kepada rakan-rakan tugas kita yang berlumus mungkin daripada sanak saudara, jiran-jiran, daripada rakan-rakan mungkin ada juga yang bertugas untuk menyiapkan hidangan-hidangan dan juga menu-menu. Ya, betul. Dan saya kira ada banyaklah makanan yang dah ready dan ada juga yang mungkin di dalam persiapan yang terakhir. Apa-apa pun tuan dan puan selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan baik dan semoga dengan apa yang saja anda kerjakan pada hari ini dapat membantu melancarkan lagi majlis yang kita raikan pada hari ini. Dan juga saya difahamkan bang yang hari ini pihak tuan rumah kita menyediakan pelbagai juadah. Kita ada juga juadah utama. Mungkin abang boleh kongsikan antara juadah utama yang ada pada hari ini. Juadah utama yang didirikan oleh pihak catering. Catering kita iaitu ayam masak merah. Kita boleh dapatkan juga daging Palembang, herca terung dan juga ulam-ulaman. Gitu. Dan juga kalau tak salah kita ada juga bubur kacang. Itu daripada pihak catering juga yang telah pun disediakan di atas meja buffet. Serta kita ada juga makanan-makanan sampingan seperti stesen-stesen yang kita lihat yang sudah pun get ready, tersedia ada dekat sana. Kita ada apam balik. Apam balik. Kita ada juga cendol, aiskrim, laksa, miso. Oh, banyak tu. Banyak. Kita ada sate, kita ada keropok lekor dan juga kita ada pelbagai air balang dan juga aneka kuih muih.